3. Dan barang siapa mengucup akan kepala kedua ibu bapaknya pada hari raya dan memulia ia akan keduanya, dimulia akan dia oleh Allah Ta'ala. Siapa yang bersalam dengan mak dia, pak dia, cium kepala mak dia, cium kepala pak dia, cium. Tak tahu nak cium tak mana, cium dia, cium pipi, cium tangan. Abah, selamat hari raya abah, maaf zahir batin. Cium pipi pak dia, cium dahi pak dia, cium tangan pak dia. Tu nama dia memuliakan mak bapak. Jangan duk ajak pak tu menari. Bengong punya anak. Yang pak ni berjanggut putih berserban menari. Ambil duit ayah menari pak tu pun. Anak bodoh, pak bangang. Tak mahu cakap lah. Rakam boh dalam sosial media. Tu bukan hang memuliakan pak hang. Tu hang menghina mak pak hang. Ni. Sampai tak tahu, tak ada arah nak seronok lah. Tak tahu arah. Lah ni nak seronok ni tak tahu arah. Bukan tak boleh nak seronok. Boleh. 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 Ni saya nak cerita kat tuan-tuan. Ada anak kena pak. Dia nak melawak tapi sampai tahap dia terkena. Ni pun melawak. Ni melawak bodoh. Saya kata terus melawak bodoh. Dia nak melawak dengan pak dia. Dia bubuh. Dia pergi putus stik duit 100 tu 20 keping. Dia putus stik duit 100 20 keping. Dia buh lain delok tu. Dia nak melawak dengan pak dia. Tapi dia nak bagi hak betul. Terlupa. Bagi hak duit. Tu adik betul stik. Pak dia pun ambil endelok bubuh dalam bukit tu. Anak pun terlupa nak bagi. Lepas tu terlupa nak tukar. Pak dia memang keluar pergi masjid. Balik masjid pergi beli barang dekat kedai. Pergi beli barang. Beli barang. Bawa keluar duit tu bayar. Duit tu pula dia putus stik. Tak tahu dia buat lagu mana. Print tu dia nampak cantik. Bagi 100 beli barang 30 lebih 40 lebih orang bagi pun semua. Duduk 10 minit lepas tu baru lepas tengok-tengok duit palsu. Hak budak yang pi buat apa yang duk jaga kedai tu pula. Bukan budak kampung tu dia tak kenal apa. Tuan dia tu pun ambil CCTV apa, pergi report polis. Polis panggil pak dia. Polis panggil pak dia. Tu melawak tak kena tempat. Jangan nak hendak kena orang tua lagu ni pak hang tu. Jangan. Ni kata ni melawak ni seronok sampai tak ketahuan hala. Yang saya duk kata lah. Seronok sampai tak ketahuan hala. Jangan. Pagi raya. Muliakan pak kita. Muliakan mak kita. Bagilah duit ayah yang duk kira dengan orang tua tu. Bagilah. Tak nak korang-korang tengah 2,000. Kemas lah sikit. Tengah 2,000 baru kemas baru main mengaji tak lena. Ni pak. Bagilah. Duit raya ni saya nak abang kat tuan-tuan. Duit raya ni. Dia tak kira umur tuan-tuan. Siapa yang dapat duit raya automatik seronok. Dia tak kira. Dia lah. Saya nak tanya Pak Long. Umur Pak Long ni kalau orang bagi duit raya seronok ke Pak Long? Kap orang bagi kat Pak Long ni abah 200. Sudahlah aku tak mau dah dunia-dunia ni. Ada Pak Long kata lagu tu? Ada Pak Long? Anak kata abah duit raya lah. Duk bagi buat apa? Tapi sampul tarik. Duk bagi buat apa Allah. Gok 300. Alhamdulillah. Seronok. Seronok Pak Long. Tu pak nakan saya ada buat celahu dunia tu. Nama dia Pak Ngah Teram. Dia dapat duit raya pun seronok Pak Long. Tara kaya nak mampu tu. Bagi duit raya. Seronok. Bagi duit raya kat mak hang 200. Kat pak hang 200. Kalau mampu lah. Kalau tak mampu bagilah takat hang mampu. Menggembirakan mak bapak. Siapa yang menggembirakan mak bapak pagi raya, Allah akan menggembirakan dia di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ingat nama mak pak ni wali Allah.